ada dua keputusan yang kita buat. Ini saya tak sempat untuk buat usul, tapi itu ialah usul yang sangat mudah. Semua tahulah. Yang pertama ialah kita mengecam penahanan, atau bukan, kita mengecam pendakwaan Azmi Syarul, Profesor Azmi Syarul di bawah Atta Hasutan. Bukan sahaja kerana beliau adalah orang bukan politik yang pertama didakwa dalam tindakan besar-besaran ke atas suara-suara pembangkang, tapi sekarang juga melibatkan masyarakat madani. It is not only against the opposition members of parliament, but also against civil society, kaum survey. So inilah kali pertama. Sebelum ini ahli-ahli parlimen PR. Sekarang ialah kali pertama diperluaskan kepada masyarakat madani. Nah, ini kata seorang bekas timbalan dekan Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya. Universiti Malaya, Fakulti Undang-Undangnya adalah yang terulung, jadi anggap nombor 1 di Malaysia. Kalau timbalan dekan pun boleh didakwa di bawah Atta Hasutan, mana ada undang-undang lagi di Malaysia? Ini ialah undang-undang rimba. This is the law of the jungle, no longer rule of law. Dan itu kerana ini melibatkan seorang profesor undang-undang, di mana ramai lawyer-lawyer, peguam-peguam di Pulau Pinang pun diajar oleh Profesor Azmi Syarul. Maka kita mengecam dengan sekeras-kerasnya tindakan ke atas beliau, dan tentu memberikan sokongan ke atas beliau dalam saat-saat yang mencabar ini. ESCO pun membuat keputusan untuk bersetuju membela Malaysia Kini dan Susan Lun berkaitan dengan laporan polis yang dibuat oleh pertubuhan ekstremis berkasar terhadap beliau. Cuma beliau hanya menjalankan tugas sebagai seorang pemberita dan bersedia untuk memberikan bantuan, sokongan, termasuk bantuan undang-undang kalau perlu. Kalau perlu, kita harap tak perlulah. Kita harap tak perlu. Untuk membela diri dan memastikan beliau boleh menjalankan tugas dengan baik. So itulah keputusan yang dibuat oleh ESCO. Any questions on this? Kami pun menjalani tugas juga. Kami pun reporter menjalankan tugas, tapi kami tak pernah guna ni untuk target CM lah, walaupun mungkin saya dulu kenal lah. Tapi CM sekarang taking the high road ke untuk membela seorang yang ada isu dengan CM? Bukan. Ya, mungkin dia ada isu dengan saya. Tak apa. Yang penting ialah kerana ada isu dengan saya, itu biasa, kita terima. Kita terimalah. Dan kita terima dengan kepercayaan bahawa itu adalah hak masing-masing. Tanpa kira ia berasas atau tidak berasas, itu adalah hak masing-masing. Dan tu kalau ia tidak berasas, kami juga mempunyai ruang untuk memberikan jawapan. Dan kita harap ini boleh dihormati. Sama-sama yang bila kita pun menyatakan adalah hak anda untuk tidak bersetuju dengan keputusan yang dibuat. So di sini kita tidak bersetuju dengan apa yang dilakukan oleh Kasar. Kerana kali ini bukanlah pandangan yang diberikan oleh Susan Lun atau pemberita Malaysia Kini. Kalau pandangan, tentulah itu perkara lain.
Kerana pandangan itu mesti berasal. Beliau hanya lapor saja. So, itu yang saya nak sebut. Okay, terima kasih.